Assalamualaikum. Selamat petang. Ni. Ni 2 hari tak balik ni. Ni lembu ni jadi pertikaian ni. Yang lembu putih tu pun jadi pertikaian kepada geng. Geng-geng curi skamer lembu yang kata dia ada bela lembu dekat dalam felda ni. Tunakkan lepas ni. Daripada luar tu. Yang ada duduk di taman bersama-sama dengan geng-geng Yusri yang mencuri lembu ni. Cara berterusan dan berkelompok ni. Ini untuk perhatian kepada unit penguatkuasaan negeri Pahang ni. Yang aku cakap hari tu ni, tempoh hari. Yang melibatkan duit dalam akaun bank aku berniaga nasi kamsah tu. Yang melibatkan Firdaus dengan melibatkan budak Azrul. Yang budak Nazira ni apa benda dengan Dapi ni. Kan? Dia khabar kerja dengan aku ni bekerja dengan dia orang, aku ni rakan kongsi dengan dia orang ni. Yang Ustaz Hanafiah ni apa benda ni. Kan? Nak jadi masalah tau. Aku pun tak faham. Hari ni yang aku faham 17 hari bulan 5 2026 bersamaan 29. So kaedah 1447 Hijrah. Aku rasa tadi kita boleh nampak anak bulan tu tadi. Lebih kurang dalam 3 minit kot. Kalau ada orang nampak lah. Lepas hujan tadi ada kelip, ada cahaya nampak macam berkelip. Kena pantulan cahaya matahari tu. Kan? Tapi kita tak tahulah kan. Itu orang-orang pandai-pandai bijak pandai lagi.